Assalamualaikum sahabat. Minta maaf lah. Panas. Memang bahang tu. Tak ada hujan, tak ada apa. Rumah aku tak ada aircon. Pasang kipas ni. Angin tu kena panas. Panas. Angin tu berpeluh. Bumi ni dah panas sekarang. Jadi ni aku nak cakap untuk penceramah yang hebat-hebat atas pentas ni. Pumpang, kau simpuk. Biar ni. Allah kita ni kan jangan Allah sini. Sekarang ni masalah dia ni, korang ni dah sonsang. Patut level korang ni bangkitkan umat. Bila tahu level korang ni yang cakap pumpang salam cangkuk ni, kalau tak pergi salam cangkuk kamu tak makan. Ingat, aku tak jual lagi satu ayat pun lagi nak makan. Siapa lagi mulia sekarang? Kalau kamu nak cari makan, pergilah Koja Kilang ke, Noreh ke. Macam orang-orang Sabah, Sarawak tu, aku tengok masuk kebun, tanam ubi, tanam durian untuk anak cucu, tanam sayur ni berbuah putih, tanam yang itu pula, itu tunggu 3 bulan lagi kot nak berbuah. Yang ini dulu kutip bawa pergi market. Orang Sabah Sarawak kumpul longgok-longgok ubi, keladi. Itu walaupun dia bukan orang Islam, dia orang Kristian, tapi dia tak jual kata-kata Tuhan ni. Patut level korang ni bangkitkan semangat umat. Apa hal weh kalimah kita dah dihina, Tuhan kita. Apa hal weh Muhammad dihina, dengan bini-bini dia dihina. Quran ni pun dah dimain-main. Nak letak pula kalimah Allah tu dekat kitab-kitab orang kafir ni. Kan? Macam aku buat konten. Selama hari ni kau punya kitab pakai apa? Aku tanya. Dia kata God tu apa? Tuhan lah. Okey, pakailah. Yang kau nak letak Allah tu pasal apa? Kenapa kamu nak letak Tuhan tu Allah? Pasal Tuhan aku, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, Allahus samad, Qul huwallahu ahad. Allah ni esa, tunggal. Dia bukan Tuhan yang satu. Kalau Tuhan yang satu, dia ada 2, ada 3. Dia esa. Allahus samad. Allah tempat meminta. Macam tu baca Quran. Bukan Allah. Patut ayam ni tak tahu apa benda. Allahus samad. Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad. Lam telah tidak. Yalid dia beranak. Walam telah tidak. Yulad ia diberanakkan. Maknanya tak ada anak Tuhan. Kalau ada anak Tuhan mesti ada mak Tuhan. Ni dah tak ada mak pula. Anak ada, bapa ada. Mak dia mana? Mak dia Maryam. Maryam ni Tuhan lah ke? Ibarat begitu. Itu dia benda tauhid. Tu nama dia tauhid. Bukannya Allah ni kita malu itu. Yang seorang tu orang perempuan ni, orang rumah ni kan. Orang rumah ni. Kita ni. Apa ni? Ini apa? Aju apa ni? Korang level ustaz-ustaz. Maklum. Apa ni? Sembang kosong. Apakah hukumnya? Asyik kau ingat agama Islam ni agama hukum ke? Tu pasal kau bodoh. Hukum itu, hukum ini, sampai apakah hukum makan dengan bini orang apa. Itu pun nak tanya ustaz tu ke? Buang masa lah. Kau bawa lah kawan kau.
kawan kata kita kerja kan, macam aku kerja kilang apa semua. Orang bawa perempuan, bini orang apa semua. Bini aku pun kerja, ada lelaki orang pun dia bercampur technician. Takkan aku nak cakap apa hukumnya mereka berdua-duaan dekat mesin tu. Dia pun buat kerja. Kamu tanya benda bukan-bukan macam ni. Last sekali bini kamu semua bangla ambil. Ha ni, lepas tu kamu viral. Kamu kalau dah tak boleh, pisah dengan bini kamu tu. Sedia dia kahwin dengan bangla, lantak dia nak kahwin dengan bangla. Jangan jadi dayus, rakan-rakan konon-konon perempuan tu. Kalau perempuan tu dia jenis ni, buka rahsia, abang punai mati, tak siapa yang malu tu. Saya ni manusia, bukan kucing. Saya ada hak nafsu. Macam mana? Esok kat sana bertukar pula. Kamu tak bagi nafkah. Kau ingat nafkah beras kita beli. Udah. Aku orang lama. Beras keras. Kalau kau ada beras ya, tak hebat lagi. Nampak? Orang lama, tauhid dia. Dia berdiri dengan sendirinya. Ada ke tumpang-tumpang ke apa ke, ada pakai tongkat ke apa, tak ada. Dia berdiri dengan sendiri. Sifat tu. Bukannya dia, sifat. Allah ni dia tak ada persamaan macam aku ke, macam kamu ke, macam tu. Kalau orang kata, ini ke Allah, bukan. Ramaknya ini kot, bukan. Tapi dia ada sifat berdiri dengan sendiri. Kalau dah tak boleh berdiri dengan sendiri, ada masalah. Jangan kamu simpan bini kau, melainkan kau sakit ke apa ke, bini kau tu orang yang setia, itu syurga yang luas untuk dia di akhirat. Itu lain cerita. Tapi selagi dia nama manusia, dia ada nafsu. Cakap biar terang. Biar orang faham. Bukannya lama 45 minit. Malam. Lepas tak semayang. Lepas ini. Apa rojak apa sembok. Ketawa semua. Lepas tu balik salam cangkuk. Cuba kalau tak bagi. Bagi envelope kosong. Tak datang dah lah. Cari kampung lain lah. Nampak? Bukan kamu sayang umat tu, pasal kamu nak duit umat tu. Bayar kamu tu. Aku kan tak dengar macam mana bapak Jamal Billah tu. Jamal Ubaidillah tu, bapak tu. Dulu penceramah agama merata-rata masjid. Ada juga lawak-lawak, tapi lawak-lawak tu sekadar macam dia tengok macam okey, aku berceramah, aku tengok dengan ngantuk dia ni. Apa? Ada cara lawak tu zaman-zaman tu. Bukannya lawak, lepas lawak, satu lawak, lepas satu lawak, lepas satu lawak, lepas satu lawak. Lepas tak semayang. Apa rojak apa semua. Ada kau macam tu. Lepas lawak, satu lawak. 45 minit. Doa pembuka, penutup 5 minit. Jangan kata 5 minit pembuka, 5 minit penutup. Banyak sangat 5 minit. Pembuka, penutup 5 minit. Tinggal 40 minit. 20 minit. 25 minit tinggal 20. Tinggal 20 kan. Nak baca soalan bodoh pula lagi. 10 minit. Tinggal 10. Allah Muhammad tak sampai lagi ilmu dia lagi. Kalam dia tak sampai lagi. Bila orang lain tegur, bila orang tegur, orang yang tegur, orang lain tegur, kamu kata hina apa ni? Hina ulama. Memang betul lah, alamak yang banyak ah. Orang kata hina, memang betul hina ulama pun. Orang tu hina tu bukannya pasal dia hina apa, dia pun terfikir apa benda ni orang belajar, dia ketawa-ketawa. Lepas tu pasang speaker kuat-kuat. Ada kuliah, lepas kuliah ni pukul 10 orang ada ni ke forum ke apa, datang ramai pukul 10 pasang speaker. Aku pernah. Aku buat kerja sebelah, buat rumah orang. Aku kerja kontrak. Ini masjid. Pasang speaker. Yang ceramah tu perempuan. Kita tahu suara perempuan pasang speaker. Orang situ tak ada shift malam ke. Lepas tu kamu kata ni apa marah pakai speaker. Speaker pakai azan je. Tapi dah campur dengan ceramah kamu, dengan sembang kamu, dengan ketawa dalam tu, dengar dekat speaker. Bila orang tegur kamu kata, pergi balik lah ni, jangan